Detox Dr. Rosni merupakan salah satu penawar untuk membuang racun toksik dalam badan khususnya dari vaksin. Detox ini berupaya menolak keluar kesemua racun daripada badan toksik, bahan-bahan kimia terlarang, heavy metals, nanopartikel, mikroorganisme yang berbahaya yang telah masuk ke dalam badan dan boleh menjadi punca keradangan kepada badan kita. Apabila racun toksik dalam badan telah dikeluarkan daripada badan, maka sakit-sakit akan hilang pulih dengan izin anda. Selagi racun toksik tersebut masih ada dalam badan, kebiasaannya penyakit susah untuk pulih atau dirawat kerana punca penyakit tersebut masih berada di dalam badan. Detox Dr. Rosni merupakan produk homeopati yang tidak perlu dimakan atau diminum. Hanya spray sahaja ke bawah lidah. Detox ini tidak menggunakan bahan kimia dadah. Ia hanya menggunakan ekstrak bahan dua alami seperti tumbuhan, bungaan dan mineral, serta bebas kesan sampingan. 6 kategori yang tidak boleh mengambil detox ini iaitu pesakit jantung yang menggunakan bateri, pesakit asma kronik, pesakit kanser wanita mengandung, pesakit yang terlalu uzur, pesakit appendix yang belum buat operation. Jika sudah pernah operation, perlu lebih 3 bulan baru boleh detox. Satu set akan dapat 3 botol untuk kegunaan sebulan, yang mana setiap botol mempunyai fungsi yang berbeza. Botol 1, detox umum untuk membersihkan dan membebaskan kesemua organ utama badan seperti otak, perut, usus, hati dan ginjal daripada sebarang bahan kimia mikroorganisme berbahaya. Botol 2, detox lebih spesifik dan memfokus secara intensif untuk membersihkan dan membebaskan perut dan usus daripada segala bahan kimia mikroorganisme berbahaya. Botol 3, detox lebih spesifik untuk organ hati dan ginjal, membersihkan dan membebaskan kedua-dua organ ini daripada kesan buruk ataupun bahaya sebarang bahan kimia mikroorganisme. Harga asal satu set RM200 tidak termasuk postage. Mengikut protokol Dr. Rosni, untuk pulih sepenuhnya daripada kesan keradangan, perlukan 1 hingga 3 set bergantung kepada imun badan masing-masing dan tahap kesan keradangan. Kalau habis 1 set dah pulih sepenuhnya, dah tak perlu repeat set. Tapi, kalau habis 1 set masih ada saki-baki sakit, yang macam ni nak kena repeat set seterusnya, minimum 1 set, maksimum 3 set sahaja. Kalau dah vaksin tapi tiada sakit apa-apa, sebaiknya detox badan buang toksik vaksin sebelum badan alami radang atau kanser. Kalau dah kanser, dah tak boleh nak guna detox Dr. Rosni. Ada vaksin, ada dua jenis. Satu yang jenis mRNA, satu yang jenis yang gunakan virus yang dilemahkan tu. Jadi ini saya cerita yang ada mRNA dulu. Siapa yang kena Pfizer? mRNA ni dia mesti ditolak masuk ke dalam sel. Baru boleh berfungsi, berkesan benda tu. Jadinya nak tolak masuk ke dalam sel tu dia perlukan tenaga. Dia perlukan tenaga. mRNA tu bukan sahaja mRNA seketul, dia dibalut lagi dengan dia panggil lipid nanopartikel. Lepas tu ada lagi bahan pengawet dia, polyethylene glycol, PEG dan sebagainya. Bila tenaga badan kita diguna banyak nak tolak masuk vaksin ke dalam sel, nak diproses, nak dijadikan spike protein semua ni, jadi badan kita hilang tenaga. Lepas tu cerita nombor 2 nya pasal vaksin mRNA ni, dia dah sampai ni, kita dah sampai ke sel dah masuk ke sel, dia akan hasilkan spike protein. Inilah yang akan dikesan oleh badan kita, oleh antibody yang menyerupai COVID, yang menyerupai virus COVID. Sebab spike protein tu adalah benda tajam-tajam lah, duri-duri daripada virus coronavirus tu. Jadi hasilnya spike protein yang banyak. Jadi bila masuk mRNA dalam peringkat sel kita, dia akan hasilkan banyak sangat spike protein ni, bermilion-milion satu hari. Spike protein tu dia akan pergi ke seluruh badan. Dia akan pergi ke kepala, ke otak semua, ke semualah, ke salur darah kita semua, dia akan pergi. Ini yang jadi isunya. Ini saya dah dengar penerangan pada pakar dia sendiri, pakar hak cerita pasal mRNA ni sendiri, dan juga yang pengasas kepada teknologi mRNA ni sendiri cerita, interview dengan dia. Benda ni dia akan pergi ke seluruh badan, ke seluruh sel, ke seluruh salur darah kita semua, ke kapilari darah, halus-halus semua dia akan pergi, spike protein. Masalahnya proses menghasilkan spike protein ni, dia tak ada
off button. Itu masalah. Ini masalah yang ramai saintis duk risau daripada lama dulu dah. Bila dia nak guna mRNA, dia ada on button, dia ada butang untuk kita on, tapi kita tak boleh nak off. Sekali dia dah hasilkan spike protein, dia akan hasil non-stop. Ini masalah. Bila banyak sangat duri coronavirus dalam badan kita, habis badan kita akan bekak nanti pelan-pelan. Dia akan menyebabkan keradangan sebab bila berada di salur darah, kita punya antibody akan attack sana, dia akan menyebabkan radang lah. Bila ada tindak balik antibody dengan antigen, ini konsep asas imunologi ya. Ini dia konsep asas bila ada antigen. Antigen ni bahan luar lah daripada, contohnya spike protein tu. Antibody bertindak balas, dia akan menghasilkan keradangan. Dia meradang, sel-sel kita tu akan radang. Jadi kalau di salur darah, meradang salur darah. Keradangan salur darah, dia akan menyebabkan bengkak, sempit. Dan kalau di jantung, ngam-ngam di jantung, dia kena heart attack. Sebab salur darah kita di jantung jadi bengkak, jadi sempit ya. Kalau di otak, jadi stroke. Dia bengkak di sana, dia sempit salur darah di otak, dia jadi stroke. Sebab darah tak boleh lalu. Pecah salur darah tu. Pam-pam kuat, jantung kita pam kuat, dia akan pecah. Stroke. Kalau di paru-paru, banyaknya spike protein sana, dia akan radang di paru-paru, bekak habis semua. Kita punya salur-salur untuk udara semua dalam paru-paru semua bekak. Jadi tak boleh nafas. Oksigen pun tak boleh dihangkut semua. Boleh mati dengan hayat tu je. Itu pasal kalau orang kampung kita biasa duk dengar dia mak tulis surat khabar hak kematian hak baru-baru ni banyak-banyak duk mati selepas diinjek vaksin Pfizer semua ni. Satunya hak dia mak kata mati sebab kegagalan sistem, kegagalan organ badan. Jadi sebab apa? Paru-paru akan gagal, jantung akan gagal, otak akan gagal. Bila berlaku keradangan, bila ada serangan tindak balas di antara antibody dengan antigen. Antigen dalam kes ni ialah spike protein yang dihasilkan oleh apa? Spike protein tu pernah tampak? Itu adalah duri-duri COVID yang dihasilkan oleh mRNA yang masuk dalam sel kita. mRNA ni dia akan masuk, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke ribosom. Ribosom ni ialah kilang untuk menghasilkan protein. So itu bidang saya. Itu bidang saya waktu saya buat PhD dulu, memang saya buat berkaitan dengan protein. Jadi saya terpaksa faham pasal proses macam mana protein dihasilkan dalam badan ni. So dia di ribosom akan kilang banyak-banyak spike protein. Masalahnya kilang ni satu je masalah dia. Kita boleh on dia, kita tak boleh off dia. Itu masalah. Wallahi inilah masalah utama yang saintis pun takut. Ni dah jadi. Dia on sekali, off tak boleh dah. Tak boleh nak cari off button, tak boleh nak stop. Jadi benar ni lah spike protein ni akan jadi time bomb. Memanglah siapa-siapa kena Pfizer lah ni nampak cerdas lagi nampak sihat lagi sebab proses tu berlaku terus slow. Dia time bomb. Itu pasal ada saintis kata sampai peringkat 2 tahun sampai 3 tahun baru akan jam seluruh sistem tubuh badan. Ada yang kata sampai 5 bulan je cukup dah habis. Dia ikut kepada ketahanan badan kita. Tapi ceritanya orang dah bawa Pfizer ni, dia time bomb. Ada hak mati cepat, ada hak mati sederhana jangka masa sederhana, ada yang akan mati jangka masa panjang 2 tahun. Itu yang saintis duk kaji-kaji, dia mau bagi masa 2 tahun ya, 2 ke 3 tahun je. As a family doctor, over the years, a small percentage of the new cancer diagnoses would unfortunately be stage 4 at first diagnosis. But in my practice now, it's approximately 2/3 of all cancer diagnoses since the vax rollout are stage 4. And so, pathologists around the world have noticed this, that unfortunately now the people who had previous cancers which were in remission are flaring up since their shots because of the damage to their immune system by the COVID shots. But new cancers being diagnosed, the tumors are bigger than ever. They seem to grow very aggressively, spread very aggressively, and be very resistant to treatment. So this has been nicknamed turbo cancer. So this is tragic. It is absolutely tragic. The people were given these shots to keep them safe, and it is just devastating what this is doing.